Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Hari ni Kak Rosmah nak buat demo bagaimana kita nak membersihkan usus yang kotor. Okey, sebagaimana kita tahu 80% penyakit datangnya daripada usus yang kotor. Okey, sekarang ni Kak Rosmah nak tuang air mineral ke dalam gelas ni, di mana air ni mewakili badan kita yang bersih, di mana badan kita ni asalnya lahir sangat bersih. Okey. Okey, iodin ni pula mewakili toksin. Itu toksin badan. Lepas tu yang Maggi ni mewakili usus kita. Tengok usus kita yang mempunyai yang melengkak-lengkak ni, yang bersifat mengembang dan menyerap. Okey, sekarang ni sejak kita lahir kita dah makan macam-macam. Okey. Jadi makanan kita tu mengandungi macam-macam bahan. Mungkin ada bahan racun, mungkin ada bahan yang toksik. Okey, kita makan macam-macam kan. Makan daripada umur kita 20, 30. Tapi masa tu umur kita masih muda lagi, kita mempunyai antibody yang masih kuat. Jadi kalau kita makan apa-apa yang racun pun masih boleh lagi bertahan. Tapi bila kita sudah berumur 40, 50, 60, lagi tambah toksin. Kalau kita tak pernah cuci usus, maknanya usus kita makin bertambah, toksin masih bertambah dalam badan kita. Okey, sekarang ni kita tengok, kita makan macam-macam kan, usus kita akan menjadi kotor sebab kita tak pernah cuci usus kita. Okey, orang kata kalau nak cuci usus, kita minum air yang banyak. Tengok, kita minum air sehari, kita minum sampai 8 liter, 8 gelas. Okey, tengok, cuci, minum air, dengan minum banyak-banyak air pun usus kita masih tetap kotor. Okey, sekarang ni Kak Mak nak tunjukkan bagaimana Allah anugerahkan kita satu jenis tumbuhan semula jadi, iaitu aloe vera. Aloe vera yang di mana dia boleh, yang mempunyai bahan saponin, iaitu buih yang semula jadi yang boleh membersihkan usus kita. Okey, kita tengok ni, kita cuci usus kita dengan air, dengan aloe vera. Tengok 1, 2, 3, 4, 5, 6. Dah bersih. Okey, tengok. Bersih tak? Putih kan? Putih balik. Okey, tapi bila kita dah minum aloe vera setiap hari, usus kita dah tersalut aloe vera ni. Jadi salutan ni dia menghindar kita daripada toksin badan. Tengok, bila kita dah minum, makan macam-macam pun toksin tak lekat dekat usus kita. Okey, tengok. Tak lekat pun kat usus kita kan, sebab dia dah macam protect lah toksin dari menyerap dalam usus kita. Okey, tapi kalau macam contoh suami kita, dia tak minum aloe vera lagi, dia makan macam-macam, makan balik, dia makanlah macam-macam kita bagi, kita masak kan. So dia makan, usus dia jadi kotor. Nampak tak? Kita jadi kotor. Jadi kita bagi dia minum aloe vera. Bila jadi minum aloe vera, tengok, set je, usus dia dah bersih balik. Alhamdulillah. Itulah ajaibnya aloe vera. Okey, sekarang ni Kak Rosmah nak uji pula bagaimana aloe vera ni mengandungi mineral yang sangat banyak, yang mampu memberi tenaga yang booster ke dalam badan kita. Okey, tengok tak? Okay, kita tengok lah. Okey, kita buat air yang bersih lah, kita baru tubuh. Okey, kita tengok lah. Okey, yang ni menyala, ada tenaga lah, untuk tenaga elektrik. Okey, kita test. Kita test kalau badan kita minum air yang biasa, nampak tenaga dia bagi tenaga sikit je. Lampu ni tak terang sangat kan. Tapi kalau kita minum aloe vera, okey, tengok dia punya tenaga booster dia. Kan? Terang sangat. Baik. Nampak terang sangat. Maknanya bila kita minum aloe vera, dia bagi tenaga kat badan kita. Jadi bila kita minum aloe vera, usus kita akan bersih. Bila bersih, akan terhindarlah toksin daripada menyerap ke dalam sel-sel sel dan juga organ-organ badan kita. Jadi bila kita minum aloe vera, badan kita terhindar daripada mengidap penyakit kencing manis, darah tinggi, stroke dan juga kanser dan juga pelbagai penyakit yang lain. Okey, itu saja. Ataupun sebelum tu kita test, tengok. Kita air yang tadi, kita badan yang mengandung toksin, bila campur dengan aloe vera, air akan menjadi bersih. Nampak tak betapa hebatnya aloe vera? Okey,
Itu saja untuk hari ini. Terima kasih. Assalamualaikum.